Macam mana keadaan dia punya penjara? Penjara ni tertutup, tak ada angin pun yang masuk, memang panas. Ada satu tandas. Panas. Dia bagi sweater. Tak ada. Kipas pun tak ada. Ada tingkap bahagian belakang, tingkap bahagian depan. Bahagian depan ni, which is pintu tu je lah. Tapi angin tak masuk. Sebabnya di sekeliling penjara tu memang tembok tinggi. Macam mana angin nak lalu? Ventilation air memang tak ada tu. Memang kalau cahaya daripada mana? Cahaya daripada atas memang cahaya ada lah. Tapi cahaya tu daripada luar lah. Cahaya matahari lah. Memang tak ada. Lampu pun ada. Untuk lampu. Tapi lampu yang memang lampu yang panas. Dia style pasang lampu yang jenis macam ni. Memang direct. Memang panas lah rasa kalau buka tu. So kita orang better memang tutup lah lampu tu. Kalau malam pun tak buka lampu. Ada tandas. Ada katil double deck. Tandas tu maksudnya bukan bilik lah. Bukan, dia asing. Dia ada memang kompartmen tandas. Oh, dia tutup? Tutup dengan pintu besi. Dia ada juga katil double decker. Ada 5 katil double decker. Oh, sel tu untuk ramai orang. Tapi dia masukkan 2 orang. Dia masukkan saya, sepatutnya sel tu untuk 8 orang. Untuk 10 orang. Tapi dia masukkan 15 orang. Oh, ramai. Ramai je. Sebab saya dengar tuan ada cerita pasal dalam video tu, macam dalam banyak gak benda yang berlaku dalam sel tu kan? Banyak juga. Dari segi perbualan tuan dengan guard diorang. Betul. Tapi waktu tu kita masa kena interrogation. Kita dipanggil. Oh, ni berbeza pula? Dia berbeza pula. Okay. So dalam tu 15 orang ditempatkan dalam tempat 10 orang. Betul. And panas. So berapa lama sebelum orang pertama diinterrogate? Berapa lama saya jam susah sikit. Susah. Waktu tu kita dah tak ingat dah, tak ingat masa. Okay. Saya pergi balik soalan. Apa dalam fikiran time tu? Waktu bila aku kat sini? Betul. Sampai dalam sel ni sampai bila-bila lah. Kita letak worst case scenario lah. Itu yang kita diajar waktu training. Kau letak je worst case scenario supaya kau tak berharap terlalu tinggi dan tak kecewa. Gila lah. Tak ada nak bayangkan lah. Worst case scenario sampai bila ada ke yang macam mental breakdown dalam tu? Ke semua dalam sel saya tak ada. Setakat ni masa dalam sel tu alhamdulillah semua okey lah, walaupun berbeza agama kan. Tapi semua okey, semua macam tenang. Semua macam tak apa, kita semua okey. You did a good job. Kita masih boleh bebaskan Palestin. Diorang sentiasa cakap macam tu. And semua dapat balik semua negara? Semua negara dapat balik, alhamdulillah. Okay, so bila start orang kena panggil untuk interrogation tu, korang tak tahu pun kan sebenarnya orang tu dipanggil untuk interrogation? Tak tahu pun. Dia kita just panggil seorang? Panggil seorang ni dipanggil nama lah. Dia panggil nama sekian. Seorang boleh masuk? Betul.